Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat bertemu kembali. Anda sedang menyaksikan Road to Final Anugerah Carta IKIM FM 2025. Baiklah, kita bersiaran secara dalam talian ataupun online, dan bagi peminat nasyid tanah air, anda bolehlah mengikuti secara eksklusif menerusi platform Wide Stream yang dibawakan terus dari Glammy Lemmy Music Studio Shah Alam. Inilah merupakan episod yang ke-7. Dalam episod ini, satu lagi lagu telah berjaya dipertaruhkan Road to Final Anugerah Carta IKIM FM. Kita terus saja ke segmen Potpet Aspirasi bersama dengan kumpulan Safwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar semua, Abang Safwan? Baik, alhamdulillah. Masya Allah, dari kecil tengok sampai dah sekarang ni saya dah besar pun boleh tengok lagi Safwan. Masya Allah. Apakah perasaan? Kita dalam segmen Potpet Aspirasi. Tahu tak apa Potpet Aspirasi? Potpet. Biasalah. Potpet mesti cakap-cakap ni kan. Potpet kan. So macam negatif lah kan. Tapi ini bukan negatif, sebab inilah kita nak mewarnai sebab anugerah Carta IKIM FM. Jadi pot tu adalah tempat, pet itu adalah pet. Cakap. Tak pet. Tahu pet apa? Peliharaan. Jadi tempat peliharaan. Sebenarnya pot tu tempat, pet tu pertandingan. Baru faham. Tak ada, saja. Cantik, akronim tu cantik. Saja gurau. Okey, lagu ini, lagu yang berjudul Sebarkan Rahmah, telah pun berada di Carta IKIM FM dan telah berjaya ke separuh akhir. Komposernya adalah Abang Khalid sendiri. Ya, betul. Masya Allah. Dan penulis liriknya Abang Khalid, dan juga ni nak tanya ni, ramai penulis liriknya ni. Ada 4 orang semua. 4 orang. Siapa dia? Johannes, Nurfizam, dan penulis lirik untuk yang bahasa Arabnya Ustaz Firdaus. Ustaz Firdaus. Kenapa ramai-ramai sangat? Sebab lagu tu Sebarkan Rahmah. Sebab tu ramai ke macam mana? Bukan. Sebab dia ialah satu kempen. Untuk kita menyebarkan rahmah, tapi dalam bentuk lagu. Dan kita harapkan lagu itu dapat dikembangkan kepada masyarakat untuk memahami what is rahmah actually. What is all about, apa. Sebab rahmah ni semua orang terpakai lah maksudnya. Sebab tu lirik pun ramai yang tulis. Betul. Kan ambil sikit-sikit tu sebab apa? Bukan, dia ditugaskan oleh beberapa orang. Okey. Dan last kali yang saya kat dalam tu untuk mencantik dan masuk ke dalam lagu dan tambah-tambah mana yang kurang lah. Okey, faham. Okey, baik. Untuk sebagai komposer lagu, okey, melodinya macam mana? Melodi datang dulu ke, lirik datang dulu ke, ataupun AI datang dulu ke, macam mana? Okey, yang ini saya tengok lirik. Dia lirik datang dulu. Lirik siap, and then melodi tu datang? Melodi datang, satunya kerana bila sebut pasal rahmah mungkin orang tak berapa nak ni kan. So the idea datang ialah kita kena cantikkan lagu dia, modernkan dia, dan untuk orang get into the rahmah itu, lagu dia mesti catchy. Catchy tu. Genre lagu dia ni? Lagu yang macam mana? Berentak apa? Pop? Modern kan. Lagi tapi mewarnailah industri nasyid dan sebagainya kan. Betul, kita masih lagi boleh menyampaikan dakwah, menyampaikan kebaikan. Ini sebarkan rahmah dengan cara dalam nyanyian. Okey, untuk ahli-ahli Safwan sendiri, apa perasaan bila berada dalam separuh akhir? Perasaan satunya teruja. Okay. Wow. Teruja satu. Inilah Potpet ni. Pertama teruja. Yang kedua satu penghargaan lah kepada kumpulan Safwan untuk kalau dapat yang terbaik dipersembahkan lagu ini. Yang penting mesej tu dapat disampaikan dengan jelas dan orang pun suka dan tertarik. Okey. Yang penting dia jadi lagu yang terpahat terus kan. Betul. Walaupun kita dah tak ada kat dunia ni. Betul kan? Sedih rasanya. Sedih pula rasanya. Okey, baik, kita tak bukan hanya kita saja dalam studio ni, kita nak beri tepukan untuk juri profesional kita. Tak lain tak bukan Saudara Adib Nahar. Kita ada Abang Lokman S dan ketua juri kita Abang Farihin Abdul Fattah. Okey, baiklah, untuk anugerah Carta IKIM FM 2025 ini kita buat pembaharuan di mana daripada muzik yang asal, gubahan yang asal kita garapkan dalam bentuk akustik kan, dalam bentuk unplug. Jadi kita ada 3 orang sana, beri tepukan untuk Tam on gitar. Clap. Kita ada Adam on piano. Dan kita ada Abang Ramli.
dalam percussionist. Percussion. Okey. Percussionist pula. Okey. Baik. Dan macam mana? Tam, kita tanya sikit. Kita nak start Macam mana, Tam? Kita nak... Sebab kita dah berapa ni episod ke-7 lah. Aku macam dah 7 episod main aku macam boring lah. Boring So tapi aku kalau macam nak buat lain sikit lah. Aku macam nak ajak member semua boleh tak? Ini aku bawa roh dengan jasad sekali. Ini legendary. Okey, ini pun adalah ini adalah salah satu task juga, Tam. Sebab ni kita punya penyanyi ni tak tahu tau. Dia tak tahu apa-apa. Dia tak tahu Tapi maksudnya boleh Safwan kalau kita letak apa-apa saja muzik yang kita bagi ke ada demand. Tak ada lagi. Tak ada layan je. Mana boleh layan? Itu kita nak tengok tu kan. Okey. Ni kira special lah. Kira macam ni special lah untuk diorang. Diorang ni rezeki ni sebab seorang legend. Tapi lah bagus. Kalau untuk mewarnai lagi carta anugerah carta IKIM FM ni, okey, siapa kita nak panggil tahu? Siapa? Silakan. Okey, saya terus kawan kita tu kita panggil Kau yang kita persilakan Eddie Cradle. Datang dari jauh, babe. Mengejut lah. Dia pun cakap apa sudah jadi. Okey, tak apa, kita bagi je. Okey. Dia asal datang, dia pergi mamak kat bawah. Okey, jadi kita hidu kehadiran dia. Kita pun bawa ke atas. Kita bawa saja. Okey, Sofwan boleh bersedia? Bersiap sedia? Okey, tak apa. Okay, kita nak sembang sikit sambil-sambil. Eddie Cradle, siapa tak kenal Eddie Cradle? Dulu bermain, merupakan gitaris. Gitaris kumpulan Teacher's Pet. Betul ke, Abang Eddie? Betul. Betul lah dulu kan? Cuba petik sikit bang, tengok. Try tengok. Ada nak test tadi. Cuba test tengok bang. Cuba test. Bang, warisan wanita ni, warisan wanita. Saya tengok. Okey, chorus Terima kasih bang, tak payah nyanyi. Okey, nak cari, siap nak cari. Tak dapat. Okey, itulah dia. Abang Eddie Cradle kita kenal. Tu lah. Tak, yang best tu siap cari. Warisan tak dapat. Okey, tak apa. Abang Eddie okey Okey lah. Okey, Sofwan okey? Okey sangat. Baik, lagu Sebarkan Rahmah. Lirik ditulis oleh salah seorangnya Abang Khalif dan komposernya Abang Khalif. Jom kita dengarkan Sebarkan Rahmah Sofwan. Setiap pribadi raih hidup bahagia kan dikecapi, limpahan rahmat mewarnai nurani. Rahmat, rahmat, rahmat kita pada semua. Rahmat, rahmat sempurnakan tuntutan Akal Mulia. Bersikap ramah, tebarkanlah kasih sayang, sebarkan rahmah, nilai Islam terbina, jiwa tenang, raih kepelbagaian, contohi Rasulullah, rahmah pada semua. Inna tarbiyatan rasuli qudwatuna, rahmatan lil alamin risalatuna, وننشر المحبة بيننا وحسن الخلق زينتنا.
sayang, sebarkan rahmat. Bila Islam terbina, jiwa tenang, raih kepelbagaian. Contohi Rasulullah, rahmat pada semua. Bersikap ramah, tebarkanlah kasih sayang, sebarkan rahmat. Bila Islam terbina, jiwa tenang, raih kepelbagaian. Contohi Rasulullah, rahmat pada semua. Sebarkan rahmat. Sebarkan rahmah. Itulah dia Sofwan dengan Sebarkan Rahmah. Komposernya Khalid. Dan kita nak terus kepada komentar daripada juri. Jadi persilakan yang pertama. Kita persilakan dulu Brother Lokman S. 3 minit je. Tu banyak lagi masa tu. Tapi tak apa, kita boleh komen, mungkin komen on gitar dulu ke? Okey, apa kata? Kita tanya Abang Edi. Kita tak dengar ya, Abang Edi. Bagi Abang Edi bercakap Saya sebenarnya tengah risau apa nak main. Tapi sedap lah dengar macam boleh harmoni. Pakai mic. Aduh. Abang Edi kita nak tanya Abang Edi. Kita tak tanya tadi kan khabar. Apa khabar sekarang Abang Edi? Alhamdulillah. Masih gini juga sihat. Okey, Abang Edi pun macam dah jadi peserta pula tiba-tiba pula kan. Tak kena komen ke ni? Okey, Abang Edi tak ada. Abang Edi pun seorang pemuzik. So apa perasaan apa Abang Edi rasa dengan nyanyian tadi dan lagu ini? Okey. Lagu ini. Wah, ini berat juga ni. Sebab dia road to final. Ya. Okey. Tapi terus terang saya dengar juga harmoni itu semua betul. Okay. Yang pada saya sebagai pendengar dan sebagai musician, yalah note-note harmoni, cara dynamics mereka bersama, itu yang paling penting lah. Syabas lah. Okey. Betul je ni. Alhamdulillah. Baik sangat ke? Okey, yang tu yang baik, yang tak baiknya apa? Yang tak baiknya saya Saya last minute kena masuk. Ini semua producer punya pasal. Okey, yang tak baik ada? Susahlah nak cakap. Saya dengar sedap je semua. Okey Ini yang dengar betul sedap. lah. Ya, Okey, ya. tak apa. Kita tinggalkan Abang Edi, kita terus kepada Brother Lokman S. Saya kagum dengan grup Safwan ni. Okey. Sebab dulu saya ada buat lirik untuk Safwan kan. Betul. Bukan kroni. Pernah buat lirik untuk Sofwan. Amboi. tak ada. Saya jumpa banyak orang. Jadi bila di luar sana tu, mereka datang tegur saya. Ya. Saya perkirakan kat mana dia orang. Banyak sangat orang yang datang dan pergi dalam hidup kan. Jadi saya kagum lah kan. Mereka datang tegur saya. Biasalah kita banyak jumpa orang kan. Lupa tidaklah. Lepas tu sembang. Dia jadi panjang. Saya mulalah tanya kan. Sebab you kata 3 minit kan. Aku mana boleh 3 minit. Dan seronok. Sebenarnya lagu ni kan, macam Brother Eddie cakap lah, kita enjoy. Kita rasa macam irama Malaysia pun ada kan. Oh ya. Gitu. Betul tau. Oh. Ini dah kategori irama Malaysia. Beli saya ni sebab saya dari mana? Kan sebabkan kaki pukul tu. Itu Ramli punya pasal. Dia mengirama Malaysia kan? Tak. Jadi benda tu walaupun nasyid, tapi dia boleh beri kegemilangan irama Malaysia. Sebab dia ya Baramli. Saya pakai rebana, Okey. rhythmnya saya buat zapin. Jadi nampak Tapi nampak. kalau pakai kawan tadi dah nampak macam apa rap tadi? Apa? R&B. Oh gitu. Tengok pentingnya instrumentation tu kan. Dia funky sikit. Ya. Teruskan. Saya memang
tak ada benda untuk cacat cela untuk saya komen. Lagu pun bagus. Di backing oleh saya asyik tengok petikan gitar Brother Eddie kita tu. Asyik Dah berapa episod dah kita Patut tak concentrate dekat orang nyanyi, tengok kat gitar. dah. Dia mata tengok sana, telinga dengar semua. Okey. Dia mata pejam tak bermakna tidur. Tak pernah tidur. Tak takut lupa. Tak lupa insya-Allah. Teruskan. Seronok kan? Okey. Alhamdulillah. Okey, kita dah dengar daripada Abang Luqman S. Memang ngam bawah bawah 3 minit. Oh, terbaik. Okey, kita persilakan terus Abang Farhid Abdul Fattah. Okey. Yang ni kita nak bagi berapa? Diorang pun 3 minit juga kita bagi. 3 minit juga kita bagi. Okey, 3 minit Dari okey. Apa saja yang berlaku tadi, kesedapan secara general itu betul, tak nafi betul, dan apa Abang Luqman S cakap pun betul. Cuma kita harus perhalusi lah. Perhalusi tu maksud apa? Saya dengar masih ada perkara yang kita tak, istilahnya tight, kasih tight. Tighten up penting. Sebab kita dah ada apa kata orang, hal-hal yang music dynamics dah membantu di belakang. Kita kena tighten supaya kita boleh bersama ketika dynamics tu bersama. Kadang-kadang tadi voice dynamic betul, tapi music, kenapa musician kadang-kadang dia tak dapat nak carry yang tadi, pasal voice tu ada pertelagahan sedikit, segi pitchingnya. Sedikit harus berhati-hati. Sebab ada orang cara control dia tone dia control secara mic distance dengan mulut dia sama aja. Tapi ada orang dia harus begini. So kamu tahu kekuatan kamu. Kalau kamu rasa kamu buat backup and dynamics pun, tapi kalau terlalu dekat, nanti dia ganggu yang dia actually solo. Dan dia bunyinya agak-agak funny sikit lah. Macam tiba-tiba kat situ kan. Padahal patut... Ui, dahsyat lah. Sepatutnya boleh je. Okay. Dia tak boleh kat sini dia punya. Kan? Dia boleh buat yang tak betul tu. Tak ada, maksudnya kita kadang-kadang enjoy, tapi jangan lupa kita ada benda yang kita kena jaga. Bukan apa, yang menyanyi jangan lebih seronok daripada penonton. Itu dia. Kalau kita lebih seronok pada penonton, kita akan terbuai, kita lupa kita punya tanggungjawab sebenar. Bukanlah letak perkataan tanggungjawab tu macam kat sini, tidak. Kat sini letak cinta tadi nak bagi sampai. Apa-apa, it's about love lah. You have to express your benda yang kamu suka, kamu jiwai, harus jadi satu ketulan cinta yang nak dicampakkan kepada penonton. Macam Fatri tak? Tak. Okey. Terpengaruh sikit. Lebih kurang tu lah, lebih kurang tu. Jadi Titan, dynamic bass, lagu jadi best. Itu je. Baik. Sikit. Oh, tapi dahsyat dia buat yang tak betul tu. Okey, baiklah, kita silakan Adib Nar. Assalamualaikum abang-abang. Assalamualaikum. Okey. Tadi sebenarnya bukan the original concept of the song lah. Ya, dah ditukar lah. Dia ditukar lah kan. Dia orang pun tak tahu rasanya. Kita tak boleh nak bukit lah abang daripada benda tu. Okey, dia macam ni. Vokal Adik datang sini, Adik cuma nak perbetulkan vokal mana-mana yang ada pasal kat sini. Tadi ada betul kan? Siapa yang ambil high? Abang, okey. Okey. Mic semua, sekarang ni saya ajar macam mana nak ada positioning of the mic. Okay. Positioning of the mic, kita punya distance between mulut kita dengan mic tu, kita sejauh dia ni saja. Jengkal. Satu jengkal. Kalau misalnya kata kita nak pergi jauh pun, jangan jauh sangat. Bila jauh sangat itu, kita tak dapat capture kita punya vokal. Kan? So kalau kita pinjam satu mic. Okay. Macam tadi sekarang kita buat gini This is the tone yang kita dapat. So, mic jangan, saya tengok ada yang pergi sini, ada yang pergi sini. Jangan jauhkan mic tu daripada distance mulut. Dia terpengaruh dengan Luqman S tu. So, the right positioning kalau kita nak menyanyi untuk dapat kita punya vocal posture yang cantik is you pegang mic macam ni. Sebab dia punya cardiac dia semua kat sini saja. Dia tak ada tangkap kat sini. Kalau kat sini boleh jadi muffle. So kita kena tangkap daripada atas. Okay? Kita cuba yang tadi. Okay? Tapi kat sini dia tak ada tak ada kat sini. Cuba. Okay, saja je. Okay, teruskan. Kita cuba, jom. 1, 2, 3. Ho, ho.
Itu Sekarang Adi nak satukan vokal tu Bila Adi nak satukan vokal. Bila kita nak keluar sama-sama, make sure dia punya, kalau kita ada H tu kan, H tu ada punya ho kan. Ho tu biar sama-sama. Kita kena counting. 1, 2, 3. Ho, terus breathe. Breathe, baru keluarkan. Kita cuba satu lagi. 1, 2, 3. Ho. Dengar kan? Baru dengar kesatuan kan? Okay, kita sambung lagi sekali sampai abang dapat yang masuk yang part harmony tu Kita masuk 1, 2, 3. Ho. Mic depan. Ho. Okay. Ho. Ho. Keluarkan. Lepaskan benda tu. Bila abang buat benda tu, abang lepas dengan mic lagi dekat, akan capture suara tu. Kita cuba sekali. 1, 2, 3 dekat mic. Ho. Sekali lagi. Terus. Ho. Kan? Baru dengar satu kan? So, lagi satu. Tekan kat diaphragm dengan sini. Bukan sini. Bila kat sini, suara tak akan satu. Sebab bila kita kat sini, ho, bunyi dia akan bergetar kat sini. Pasal kita ada satu, kita punya muscle kat sini, kiri kanan ni, dengan kita ada satu tisu yang kat sini yang akan buat air kita bergegar. Okay? Ni tiba-tiba saintifik. Okay? Fokus dekat sini. Jangan fokus dekat sini. Tak, semua tisu tadi Adan pergi tengok tisu kat bawah tu. Fokus dekat sini dekat chest. Control kat chest. Fokus dekat chest. Tekan vokal tu daripada kita punya diaphragm. Okay? Abang pun sama. Nanti bila abang ho, tekan kat diaphragm juga 1, 2, 3. Ho. Tekan. Dekat mic. Okay, sekian terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Inilah yang menariknya di dalam anugerah carta IKIM FM 2025 semi-final ini. Nampak kita semua belajar. Inilah yang kita nakkan, bukan sekadar finalis, tapi yang paling penting karya kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semua pendengar. Apapun kita nak ucapkan terima kasih kepada para juri kita dan kepada musician kita. Terima kasih Tam. Terima kasih Adam, terima kasih Abang Ramli dan juga Abang Eddie Cradle. Dan kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Teruskan bersama dengan Anugerah Carta IKIM FM 2025. Assalamualaikum. Bersikap ramah